Topik pendedahan bagaimana Salim Kongkang kantoi ejas budak lelaki gay. Nak tahu? Nak tahu tak? Aku dah kata Salim Abdul Rahman, kau tak kenal aku siapa. Kau tak kenal aku siapa, Salim Abdul Rahman. Aku dah kata dengan kau dah. Salim Abdul Rahman, Salim Kunyit Kongkang. Kau tak kenal aku siapa, Salim. Kau tu dah lah buta huruf. Tak payahlah komen-komen Allah. Gampang kau marah Kau memang buta huruf, gampang. Salim Abdul Rahman. Kau apa pun kau tak tahu. Lepas tu kau nak suruh komen kalimah Allah untuk apa? Kalimah Allah bukan boleh jual beli. Engkau tu Nabi tak mengaku umat, Salim Abdul Rahman. Aku cabar kau pergi buat report polis. Pergilah. Saman aku. Salim Abdul Rahman. Guys. Lag pula. Salim Abdul Rahman, kepada TikToker yang dengan Salim Abdul Rahman, aku nak bagi tahu kat korang semua. Hidup ni biar ada maruah, jangan jadi bangsat. Tapi kalau korang nak jadi bangsat juga, teruskanlah. Teruk lag ni Dia tak sempat nak rekod Lag teruknya. Saya dah cerita kan, modus operandi Salim Abdul Rahman, Salim Kunyit Kongkang. Dia ni dulu, dia cari anak ikan, dia dapatkan anak ikan, dia akan hantar kepada Non. So, code name dia, Non kalau nak anak ikan, Non bagi tahu nasi ayam satu. Kod nak pakai lubang jubur ni, dia akan bagi tahu dekat Kongkang, brother, nasi ayam satu. Non telefon Salim Kongkang bagi tahu brother nasi ayam satu. So Salim Kongkang akan siapkan bagi kepada Non. Faham tak? Yes. Ini modus operandi dia. Dia cari mana-mana budak-budak, okey dia dah pakai, ngam. Non nak je, brother, nasi ayam satu, nasi ayam siap, dia akan siapkan budak tu, bagi kepada Non. Non pun toron. Cuma, dalam negara benda tu beresiko. Jadi apa Salim Kunyit Kongkang? Salim Abdul Rahman buat, dia buat dekat Indonesia. Macam mana cara dia? Dia bagi gift. Saya dah cerita benda ni dah. Dia bagi gift. Dia tengoklah prospek. Bagi gift, lepas tu panggil budak tu datang Malaysia. Dia bawa pergi rumah dia, dia toron budak tu. Okey. Lepas tu, dia bagi dekat Non. Ni cerita betul, ni bukan fitnah. Ini modus operandi Salim Abdul Rahman. Sebab tu saya bagi tahu. Kita tanya Salim Abdul Rahman, macam mana kau boleh rapat dengan Non? Macam mana kau boleh call Non panggil brother? Macam mana tiba-tiba kau kaya? Anwar jadi Perdana Menteri, kau kaya daripada mana duit? Apa hubungan kau? Dia kata, ni start masa reformasi. Reformasi apa? Rafizi cakap pun tak kenal kau. Tak ada orang kenal kau masa reformasi. Sekarang baru kau muncul. Sultan Pemurah konon Datuk Seri. Puih! Semalam dia kantoi. Ni saya tunjuk korang video ni. Semalam dia kantoi, guys. Salim Kunyit Kongkang, dia kantoi. Kantoi apa? Kantoi mengejas bagi gift dekat budak gay. Budak ni gay. Ni pun satu juga MC. Kau sibuk sekat orang, kau sibuk blog. Orang jual jubur dalam Telegram pun kau tak ambil tindakan. MC. Makan gaji buta, gaji haram semua korang ni tahu tak? Kesebuk blok TikTok orang lah, padam lah, sekat itulah. Ini budak lelaki dalam negara ni jual jubur pakai Telegram, engkau tak pergi ambil tindakan. Kenapa tak ada tindakan? Kenapa tak bertindak? Sebab engkau orang sama spesies dengan dia lah. Geng jubur juga.
Yes. Ni, saya tunjuk korang ni. Sudah hantar dah dekat dalam Telegram Tim Malabot. Korang kena pergi tengok dekat dalam Telegram Tim Malabot. Ini budak dia. Salih Kokar masuk dah. Salih Kokar dah masuk. Dia bagi gift. Tenganga budak tu, nampak? Dia bagi gift. Tenganga budak tu. Oh. Special price untuk dua-dua channel ni. Okey, RM35 lifetime access. Tapi untuk live ni je lah Puan akan buat harga RM35. Okey, so kalau you all lambat, you guys tak dapat lah guys. Siapa yang cepat, siapa yang dapat. Oh, wow, yo. Budak ni jual jubur. Siapa nak tengok gambar dia telanjang, kena subscribe Telegram dia. Kantoi. Salim Abdul Rahman, engkau ni anak haram kau tak? Engkau ni, aku bagi tahu kat engkau. Engkau ni Nabi tak mengaku mat tau, Salim Abdul Rahman. Aku suruh engkau bertobat, engkau tak nak bertobat. Engkau betul-betul melampau kau ni tau. Kau jangan ingat kau kebal sangat, Salim. Tak ada tindakan pada engkau tau. Betul-betul memang Nabi tak mengaku mat. Menunggang sebut nama Allah lah. Kau Nabi tak main bontot lah gampang. Salim Abdul Rahman, kau gampang kau. Apa punya sieng kau ni? Kurang ajar lah dia ni. Ni mana-mana yang duk pertahan dengan dia, duk backup bagi-bagi gift ni. Korang semua pun besok akan dapat azab. Kau tunggulah. Pergi sokong orang yang main bontot. Memang bodoh korang ni semua. Ataupun memang korang semua kaki jubur. Korang semua kaki jubur lah ni. Sebab kau sokong saling kongkang tu. Yes. Sama-sama kaki jubur ni. Yang sokong semua kaki jubur ni. Datuk Seri. Tak ada maruah. Hina, jijik. Menjijikkan. Paling kuat pun geng-geng ni semua kata, apa bukti? Apa bukti apa? Kau kita dah lah jubur kau. Kau tengok jadi apa? Ni samalah dia orang ni semua ni. Ni, Salim Abdul Rahman ni. Pergi buat report polis. Pergilah buat report. Kau tak kenal aku, Salim. Kau tak kenal aku siapa. Kau main-main kau, Kau main-main kau. Sebab itu kenapa kita ni, orang Melayu, kita wajib bersatu. Kita kena selamatkan negara ni. Kau nak jadi apa ni? Takkan kau orang tak nampak? Teruk. Kau tak nampak ke teruk ni? Kau nak biarkan ke budaya ni? Sampai bila kita nak biarkan benda ni? Kau nak biarkan dia orang bermarajalela ke? Tak boleh, guys. Jalan ni sekarang ni, penyatuan Melayu kena selamatkan negara ni. Itu je, lain tak ada dah. Ini Salim kunyit kongkang ni. Tak percaya sebab apa? Bagi tahu dekat saya. Bagi tahu, budak ni jual jubur. Salim kongkang, Salim Abdul Rahman. Dia masuk, dia bagi gift. Bagi tahu. Gift besar lah. Untuk apa? Ore-ore. Suka-suka. Sebab dia pemurah. Dia suka bersedekah. Janganlah kau macam tu. Inilah dia. Salim Abdul Rahman.